Nampaknya air sungai mengalir naik deras. Tengok kelajuan. Jom kita tengok sebelah sini. Huish, laju. Cuaca panas. Ini berikutan hujan di bahagian hulu. Walaupun cuaca ini okey, tapi di sini sebab dia dihilir, di sinilah hari inilah dia naik. Kebiasaan. Tengok, jalan pun dah mulai dinaiki air. Inilah risiko kawasan payak macam ini. Ini bekas-bekas yang sering kena banjir lah. Sebab itulah pokok dia jadi macam ni, terbantut. Betul-betul laju ni. Dia mengalir masuk. Jom kita pergi tengok dengan lebih dekat. Masa macam ni lah ikan-ikan akan masuk ke sini. Tengok. Laju juga deras. Boleh tempat cuci muka ikan ni. Masa ni lah. Kederasan dia. Laju air dia. Ini dah mula dinaiki air.